korang mencari kelajuan, this is not the bike. Semua motovlogger dan juga bukan motovlogger, welcome back to my YouTube channel. So depan korang adalah sebiji Kawasaki Eliminator 500 yang dilancarkan pada MotoGP tahun lepas. Kawasaki ni dia datangkan dengan dua color, which is warna hitam dan juga warna putih. So tapi aku berkenan sikit yang warna putih. Cumanya bila korang pakai warna putih ni dia susah sikit nak jaga. Tapi kalau korang pakai warna hitam, so looks dia macam ni. So dia ada iras-iras macam Vulcan sikit. Tapi aku akan bagi tahu apa beza dia. Kalau dari segi panjang dia, dia macam Vulcan. Cuma dia panjang sikit. Kalau kita tengoklah secara sepintas lalu. Untuk pengetahuan korang, motor ni dijual dengan tanda harga 30,100. So pesaing dia yang paling hampir adalah Honda Rebel 500 MX dalam 33,000 tak silap aku. And then the rest is the Royal Enfield 350. And then ada motor lain wobble sikit yang 700cc tu daripada motor China. So dalam kategori itulah untuk dari segi harga lah dalam 30 ke 30 lebih macam tu. So dari segi harga dia menang lah. And then dari segi looks, pada aku Eliminator ni nampak lagi kacak berbanding Rebel. So kalau Rebel, kalau kau nampak dia macam ni, dia tinggi sikit, dia turun macam tu. Tapi Eliminator ni just nice. So ini adalah salah satu apa yang aku suka lah pasal Eliminator ni. So benda ni dia bergantung kepada orang. Dia subjektif, dia tak semestinya bagus ataupun tak semestinya buruk. Apa kita tengok yang terdapat pada Eliminator ni secara detail. First kali kalau kita tengok dekat dia punya cockpit dekat sini, okay. So belah kanan ni korang akan nampak dia punya killer switch. So killer switch sini. And then ada power switch. And kalau korang tengok Eliminator ni, dia punya cermin dia bulat tau. Nampak? Dia bulat je cermin dia. Dia tak macam abang-abang dia ataupun adik-beradik ninja yang lain ataupun Z. So dia bulat. Dia memang nampak klasik, old, pak gold. So apa yang ada dekat sini pula, so kita tengok lah. So dia ada tempat masuk kunci. So dekat sini kita nampak dia punya meter, paparan meter ni digital And then belah kiri pula korang akan nampak high beam, hazard dan juga horn dan signal lah. So kita tengok bila kita on kunci di sini. Okay, so bila kita on kunci dekat sini korang akan nampak so meter minyak dia, range dia berapa, gear, RPM, speed, time dan juga Bluetooth. So Bluetooth ni korang boleh connect dengan apps Kawasaki yang nama dia adalah Radiology app. So kat sini korang boleh check korang punya bila servis, health and minyak berapa. So bila dia dah link, so dia macam smart system ataupun smart assist untuk korang punya motosikal. So kita tengok kat sini apa yang ada. Alright. So odo kat sini korang nampak lah, motor ni dah berjalan sejauh 122 km. Sedar tak sedar dah jalan jauh dah sikit. And then kat sini kita boleh set trip A, trip B, and then per liter berapa, and then average per liter, range. So macam biasalah. So dah akan balik-balik. So dia kalau korang tengok dia punya cockpit ni, dia memang simple gila. So dia tak terlalu elektronik, dia tak terlalu futuristik, tapi korang senang faham. So untuk motor ni korang akan nampak lah kat sini ni meter lampu apa, like engine indicator, gear, ABS, signal apa semualah. So kalau korang on signal dah akan nyala kat sini. And then kalau on lampu tinggi so dah akan nyala lah kat sini. So ini secara cockpit lah. Dan then memandangkan kita dah duduk kat sini, so kita tengok. So dari segi handling, okay, untuk handling motor ni dia sangat-sangat ringan. Kalau korang bawa Vulcan, korang akan ke belakang sikit. Macam ni. Tapi bila korang bawa ni, korang bawa macam nak kata kapcai tak kapcai, tapi macam korang bawa motor naked.
Motor naked tapi dia ada gap sikit lah. So macam ni jarak dia macam dengan tangan aku 1 depa. So ni gap dia lah. Okay. So kat sini dari segi kalau korang nampak ni pun memang sedap, ringan. Kelas pun lembut. Tapi macam biasalah sebab dia motor baru, so dia kelas panjang lah. So ini aku tinggi dalam 176. So inilah. So tangan aku dia tak bengkok, tak lurus sangat. So dia just nice je. So tadi aku bawa bila waktu mencelah. So dia ringan. Motor ni sangat-sangat ringan. Alright. So kita pergi kepada sitting position. So sitting position kalau nampak sini. Okay. Untuk Vulcan dia akan ada footrest kat sini. Tapi untuk Eliminator ni dekat bawah ni tau. So korang kaki akan jadi macam ni. So bila bawa macam ni, bawa macam ni. So ni POV dia. So bawa motor Captur, bawa motor naked lah sebab tu aku cakap tadi. And then sama juga. So korang takkan lenguh tau sebenarnya bila korang bawa macam ni. So bila korang tak lenguh, korang boleh buat untuk long distance. So kalau korang buat macam motor Vulcan, dia sakit sebab korang kena tambah windshield dekat sini. So bila dalam high speed yang 140 ke atas, memang akan terasa dia punya angin. Okay, so kita pergi kepada wheelbase. So wheelbase yang dia pakai dekat sini untuk tayar depan, dia pakai 130/70, rim 18 inci. And tayar ni adalah brand daripada IRC yang dinamakan Grand High Speed GS23F. So kalau korang tengok bunga tayar dia ni memang tayar untuk pro lah sikit kan, sebab dia punya corak-corak ni kan. So kekuatan enjin dia tu sedap rasa lah. So tak lebih sangat, tak kurang sangat. And then motor ni dia pakai ABS macam korang nampak. So ni ABS dia lah. Dan dia pakai single disc depan. And then brake by Nissin. So kalau korang tengok fork dia, tinggi. Tapi memang style motor cruiser memang macam ni. Dia punya fork memang tinggi lah untuk menampakkan dia lagi. Pada aku kalau korang bawa motor cruiser ni, dia lebih pada engkau sebenarnya beli motor ni bukan untuk kau punya kelajuan, tapi engkau sebenarnya beli motor ni untuk kau punya lifestyle. Sebab setiap motor dia ada dia punya purpose. So pada aku Kawasaki Eliminator dengan Vulcan ni dia lebih kepada korang punya lifestyle. So lebih kepada gentleman. So dia lebih ke arah situ. So kalau korang beli cutting superbike naked, so dia ada jiwa lain. So aku tak perlu ulas lah benda tu, korang dah tahu sendiri. Okay, untuk engine macam korang nampak kat sini kan. So pada aku untuk bahagian frame engine ni, dia sebenarnya kalau aku tak suka dia terlalu open. Nampak tak? Korang akan nampak dia punya wayar kat sini. And then dia punya semua ni lah. Sebab dia terlalu terdedah sangat. So itu membuatkan macam kalau korang yang jenis macam risau, betul-betul risau, korang macam akan pertimbangkan lah. Tapi dia tak ada pun sebenarnya. Sebab sebuah jentera tu dah dibina dengan ketahanan yang telah diuji. So korang nampak lah dia punya radiator kat sini kan. Tu kipas dia kat belakang tu. So korang boleh nampak dekat sini. So ini bahagian dia punya minyak hitam. And then dia punya footrest ni. Nampak? Ini kalau korang main corner, sagat ni dia akan terangkat. So footrest dia orang kata boleh lah. Dia tak adalah macam kalau ada setengah footrest, kalau accident ke apa dia keras, dia patah. Ni kalau accident ke apa dia boleh macam ni lagi lah. So ni untuk seat belakang. So untuk dia punya seat penunggang utama, so dia sangat lembut. Untuk seat korang belakang ni pada aku dia kurang sesuai sebab kecil kan. Kau cakap kat aku siapa je orang Malaysia yang buntut kecil selain daripada budak-budak. Seat ni. So untuk dewasa tak apa. Seat dia macam ni. And then seat pula kaki kat sini sebelah exhaust. So dia dah macam, kalau akulah untuk bawa pilihan motor ni kurang sesuai. Tapi untuk short distance macam kau nak pergi masjid ke, nak pergi kedai ke, tak apalah. Tapi kalau untuk long distance, I would not suggest this bike for you to bring your pillion. Okay, dekat bahagian belakang kat sini, ini adalah kita nampaklah brand Modenas. Okay, so nampaklah dia punya ni nombor plate. So nombor plate ni special edition sikit.
panjang kan. Biasa kita petak ke bawah. Tapi kali ni kita panjang. So signal dan juga lampu geng. So signal dengan lampu ni untuk illuminator ni kita pakai LED tau. Okay, korang nampak kat sini ya. So dia pakai LED. Kita on hazard. Okay. So kalau korang nampak ataupun kalau korang tengok signal bahagian depan, lampu LED. Lampu putih LED Signal pun LED. So lampu ni pula dia ada passing light. Ni lampu tinggi. And then macam biasa kalau buat lampu tinggi passing light terbuka, so ni passing light. So passing light ni kalau untuk perjalanan jauh ataupun korang nak overtake ataupun korang nak memotong, passing light meminta laluan lah. So sangat-sangat function lah daripada jauh sebab dia dah pakai LED. Kalau macam korang pakai halogen, dia maybe kurang nampak sedikit untuk lampu ni sebenarnya. So kita tengok lampu belakang pula. Okay, so looks daripada belakang dia macam ni. So dia agak tirus macam ni, and then dia berkelip lah. So kalau korang yang jenis nak modi, korang boleh buat integrated lah. Macam aku punya LC pun aku buat integrated macam tu. Tapi standard ni pun dah cantik dah sebenarnya. Korang tak perlu nak integrated sangat pun. Sebab korang bukannya masuk roadshow atau korang bukannya masuk auto show ataupun sebagainya. Just korang nak nampak motor ni identity dengan korang punya look sebenarnya. Exhaust dia bagi aku just nice lah. Dia tak tegangkan sangat ataupun tak lebih sangat. Unless kalau korang ada niat untuk tukar exhaust ni kepada exhaust aftermarket macam Vulcan, dia pakai exhaust AHM aftermarket. So bunyi lagi piau lah, lagi padu untuk motor ni. Motor ni dia bersifat low end performance dan juga dia punya sitting position adalah upright sitting position dekat sini lah. So dengan enjin berkapasiti 451cc. So inilah yang korang dapat dengan motor Kawasaki Eliminator ni. Motor ni dia konsep dia adalah ergo fit riding position. Sebut ergo fit ni memang sesuai untuk siapa-siapa yang nak beralih daripada Kapcai kepada cruiser and then korang nak upgrade kepada Harley Davidson. So this is the first bike yang korang patut cuba. And then the second bike maybe the Vulcan and then the so on lah before korang nak beralih kepada like chopper and then the Harley Davidson and so on. So untuk fork depan Kawasaki bagi iaitu fork telescopic dan untuk bahagian belakang pula dia bagi rear monoshock lah kat sini kiri dan juga belah kanan. Untuk fuel consumption setakat ni aku tak try lagi untuk jalan jauh, tapi maybe aku akan try untuk jalan jauh untuk motor Eliminator ni. Okay. So korang nanti aku akan buat video lain lah untuk jalan jauh tu. Okay, untuk Eliminator ni tangki minyak dia dalam 13 liter tak silap aku. Okay. So aku tunjuk lah. So nak cara buka minyak dia senang je lah. Ambil kunci, korang buka kat sini, then isi macam biasa. Ada orang tanya kat aku, bang, nak tengok bawah seat boleh tak? Apa yang ada bawah seat? Okay, untuk model Eliminator ni sama juga macam model Vulcan. Korang kalau nak buka seat, dia kat sini tau, dekat belah bawah ni. Okay, masuk kunci. Cuma Eliminator ni dia angkat ke depan. Kalau angkat ke belakang. Kalau Vulcan dia ke depan lah. So korang pulas kat sini, and then boleh tarik. Okay, so korang pulas, tarik saja, and then korang akan nampak lah. So dia punya bateri kat sini and so on. Alright. So untuk seat belakang boleh buka tak? Boleh. Tapi aku pun tak jumpa cara dia lagi. Alright. So kita masukkan balik seat dia. Masukkan. Then ketat. Simple. So itu untuk buka seat lah. Okay. So pada aku tak ada apa pun untuk Eliminator ni. Sebab dia sangat-sangat simple. Motor yang sangat-sangat bagi aku nimble untuk korang try. So tak rugi dengan tanda harga 30,100. Pesaing dia Rebel. Okay. Seat yang agak ego fit, ergonomik. Memang best motor ni. Tapi kalau korang mencari kelajuan, this is not the bike. I said tu terang. Tapi if you want to look on a lifestyle and then on a stylish, this is the bike you can choose. Alright. So macam biasa, give a like and subscribe, and I'll see you on my next video. Korang komen apa yang korang nak tahu pasal motor ni. Okay. And then aku akan buat video seterusnya berkenaan dengan motor
Kawasaki Eliminator 500. Nak dengar, biasanya orang Malaysia ni dia nak dengar bunyi enjin tau. Bunyi exhaust, bunyi enjin pula. So kita tengok bunyi exhaust untuk Eliminator ni macam mana. So on, alright. So dengar. Bismillah. Korang just drop the comments and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.